Tahukah anda terdapat 3 sebab utama murid tingkatan 2 hilang markah dalam rumusan? 3 sebab ini yang buatkan anda hilang sehingga 10 markah. Sebab pertama, murid tak masukkan atau salah tulis tajuk. Jika tiada tajuk atau tajuk anda salah, 2 markah akan ditolak. Tajuk anda mesti mempunyai kata kunci dan tema. Sebab kedua, isi anda tak cukup 6 atau isi anda salah kerana tak ikut kata kunci dalam tajuk. Anda wajib masukkan 6 isi kerana satu isi 1 markah dan isi tersebut mesti menepati kata kunci. Sebab ketiga anda hilang markah hanya kerana tak masukkan ayat rum atau kesimpulan. Jika tiada ayat kesimpulan, anda akan hilang lagi 2 markah. 3 sebab ini yang buat anda hilang 2 markah tajuk, 6 markah isi, 2 markah kesimpulan. Jika anda abaikan 3 sebab ini, anda akan hilang 10 daripada 15 markah penuh rumusan. Anda mesti tak nak hilang 10 markah lagi kan? Belajarlah teknik lengkap dalam pautan video di bawah ini. Anda akan tahu sebenarnya senang saja nak skor markah penuh rumusan 15/15 markah.